fakta pesakit HIV sembuh total. Sebelum tu bantu saya untuk follow, like and share. Okey, di sini saya sertakan 5 contoh pesakit yang telah sembuh total daripada HIV. Yang pertama adalah The Berlin Patient yang telah sembuh pada tahun 2007. Yang kedua, The London Patient yang telah sembuh total 2019. Yang pesakit ketiga, The Düsseldorf Patient yang telah sembuh pada 2023. Yang keempat, The New York Patient telah sembuh pada 2023 juga. Dan The City of Hope Patient telah sembuh pada 2022. Okey, bagaimana boleh sembuh? Itu persoalan dia. Jadi rahsia sembuh total yang ramai orang tak tahu ialah di sini ya. Ini adalah contoh salah satu kaedah bagaimana pesakit ini telah berjaya disembuhkan melalui genetik kebal CCR5 delta 32. Apabila CCR5 ni dia kebal, okey. Bila dia kebal, maka virus HIV itu tidak boleh bersembunyi atau tidak boleh memasuki sel ataupun di bahagian tisu ataupun melekat di CD4. Jadi CCR5 ni adalah pintu untuk virus HIV bersembunyi. Okey. Bila CCR5 ni telah kebal ataupun kita panggil sebagai CCR5 delta 32, bila wujud dalam sesuatu tubuh pesakit, maknanya telah kebal, HIV virus tidak dapat bersembunyi, dia tidak dapat bersembunyi lagi, dan seterusnya HIV virus ini akan berjaya dimusnahkan oleh sistem tubuh.